the next day. Cak. 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 Sabar. Apa ya, Badi? Ya, masa untuk pulang. Okay guys, kita nak balik. Naik ferry, lepas tu kita nak pergi makan, lepas tu kita nak pergi balik. Makan tu dekat Perlis lah, tengok ombak guys. Ombak guys. Guys, pernah naik ferry tak? Guys, pernah naik ferry tak? Kalau pernah, korang gimana? Kalau tak pernah, naiklah sekarang. Tunjuk ya punya tu. Okey, selamat datang di kampung. Cakap dia nanti bagi dia. Kalau ada persoalan nak tanya tentang perubahan kampung, sejarah kampung, ataupun apa-apa tanya lagi kan. Kalau ada tentang kampung, tanya je, tak ada masalah. Boleh. Tengok rumah perak, ada rumah kerantan, ada rumah dengan ada. Ya. Ya. Okey. Dekat Melaka lah. Di dalam Melaka malam. Apa? Setiap. Mountain. Okey, jadi setiap tamu kita kelama bunga kertas. Kalau ada hitung gambar, kita beri hitung gambar dekat sini lah. Oh ni. Ya. Wah, ni apa? Negara apa? Ya, ni kita ada lagi sekolah. Kita ada perjalanan ke kacang, bunga, kita ada pergi bakar dan lain-lain juga kuih. Ada atraksi juga nak rasa ke apa kan nak tengok dulu. Tak ada kita jalan.
Dorong gerakan operasi. Ini pun cap balik ya. Ya. Nampak lagu terang. Dulu main dulu tak ada nampak di sana. Ni dah 3 kali kita tacak-tacak lah. Kali ketiga. Okey. Tentang kedua kita jalan Taman Drive di Jabatan Warna-Warni. Boleh naik ke atas sana tengok pemandangan. Saya akan tunggu ni sambil masa lebih kurang 10 minit. Lebih skim tak ada masalah. Okey, baik. Adik nak tengok. Tadi ha. Kita tiga. Kuih-kuih dek. Okey. Bahaya tau. Nak baca kat sikit bahaya. Ni je ni. Hi guys. Nah, dekat mana? Dekat Jabatan Syed Aput Terang. Jalan. Buat apa? Kita dekat Jambatan Syed Putra, Nama Kampung Warna-Warni siapa? di Kuala Perlis. Nama Ah, siapa ni? nama ni lah, Sultan Negeri lah kot. Sajak. Ya Allah, pegang je lah. Tangga naik tangga tu. Boleh tengok pemandangan. Oh, air surut. Tu, nampak ikan belacak. Barakam apa? Ikan. Mana? Ada ikan belacak bawah dia. Jangan apa. Balik dah. Oh, bot nelayan. Bot nelayan baru pulang. Ada durian. Durian. Tu bot Jabatan Perikanan. Ada custom. Perikatan. Itu kapal Roro baru nak pergi Langkawi. Ni apa? Kapal nelayan baru balik mencari rezeki di laut. Kapal tadi hak ni baru nak keluar kot tu. Ni baru nak keluar. Hak ni baru balik. Ni muara apa? Kuala Perlis. Bye. Blah blah. Bye. Hak tu sawah bendang. Ada sawah boleh nampak dari sini. Okey, jom kita turun. Kita pergi tempat lain pula. Apa? Next destination. Ni kenapa lagu ni? Kenapa macam ni? Mama. Mama. Jangan bah.
Apa. Yang belah sini. Ya kat mana ya? Yang belah sini. Tak nak licin. Ya kat mana? Kat Kuala Pelis. Kat Kuala Pelis. Sekarang ni kat mana? Dekat kampung warni-warni. Mana biawak? Guys, biawak guys. Tu biawak. Tu biawak. Tu. 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 Yo. Ya, lari. Sekarang Bye-bye, yang. Yang itu Rainbow. Bawa ni naik yang bulan sebelah ni naik. Yang ni tak bagi, cuma yang besar-besar. Berarti payah nak bagi. Tepi Muara, tepi Kuala. Betul. Cuma yang besar dia lalu. Tiga juta itu 18 dari belakang kita dalam anggur dan sarang burung. Bolehlah tu. Mana? Gimana? Tak tahu. Zebra, zirapah. Ada tabung. Ni sarang burung punya pot OOTD. Ni ada lagi. Sekejap. Ini pun ada lagi. Sini pun ada lagi. Ini dah apa ni lagi. Hei. Kongsi. Sini. Tengok tu. Yang nak itu seorang boleh. Wah. Nyanyi. Laju hingga di pohon jati. Bebe air. Dia dengan dengar ada. Mana ada? Mama tak tahu. Sini. Ada. Ayo. Kau nak? Tak nak? Kau nak makcik tak larat? Kita ada tempat yang berjarah. Gedung ni dibina berdasarkan 13 dan kita tengok kampung. Order ni adalah klien dasar ni. Jom sekarang ajar depan kita itu rumah ulama. Dekat rumah ulama ni ada tempat sekarang ajar dekat tempat ajar istirahat lah. Ni kisah dulu lah.
Banyak payung. Dekat sini lah kita akan monti. Kita ada 3 checkpoint untuk segalaman, Laman Bungaya, Teratangga, Laman Sah. Yang sejauh wujud Bunga raya, bunga kebangsaan. Ya, cari bunga matahari ya? Oi, Ya. mana kau? Cari bunga matahari. Tahu. Ni, minta ayat sini. Tak. Bah, saya tu. Apa dia? Ya, kau ya. Monyet. Ada kebunnya. Tapi tak nak turun. Begini kok abang. Tak turun. Lawa tu. Wah, ni. Cek. Tak. Kat sini je lah. Terata tok. Ayat. Ada cantik adik. Macam. Kopi Radix. Adik. Panas. Tok lah ngoi. Tuk. Yang kakak bagi ni dia kecap. Tak payah lah, Dek. Ada tak ikan? Itu apa, Pak? Mana? Ketam, Pak. Ketam. Oh tu. Okay. Banyak Ini kan ketak. Katak lah. Tu. Ketam. Besar. Ketam. Besar. Tu dia punya penyepit tu kak. Kuning tu. Oh ya. Besarnya. Ya apa mana? Kalau kepik orang ni. Oh yo. Tu ikan lagi tu ikan. Ikan kat tepi-tepi sungai lah. Oh alah. Mana? Ya ikan kena sepik dengan katak pula salah. Ikan belacak. Bapa tengok tu. Tu dua ekor tu lari. Dia selesai. Ni main ni tak pandai lah. Tak pandai tak payah main. Tak ada rosak dah dik. Sebelah dah tak ada. Rosak dah kak. Satu je. Letaklah duduk kaki tu. Tangan tu. Pegang dekat situ. Oi. Takut. Dah lah. Bayar RM1. Kecil Mat, lepas sini. Dah nak masuk. Panas. Aman itu. Okey, ni kita dah masuk. Sudah kata jalan beres tu jalan rumah. Kemudian di belakang tu ada mana toilet dia tak tahu rumah dah baik kita cak mai tu dalam daerah nak bayi. Oh. Kan Negeri Sembilan. Apa ni? Negeri Sembilan. Kuala Lumpur. Kelantan. Oh, Perak depan ni ha. Mana Perak? Ada yang nak ronda pantai.
Pantai. Ya. Masak. Ha? Makcik nak. Lajunya. Kita ni. Kita. Biar dulu. Double. Double. Boleh dek. Oh, kita berangin. Bila abang duduk tu, belah perok tu, dekat dengan mana? Ipoh. Ha. Macam juga lah. Saya duduk belah bagian ni. Krian. Sini apa dia? Sini rumah siapa? Ini ada betul kan. Oh. Saya kita hidup rumah-rumah kita ni. Saya lah macam tu kan. Pegang serai. Tarik apa? Ha? Tarik apa? Pegang serai kat mana? Taman. Taman Krian. Taman. Penyat dah. Taman Perdana. Taman Perdana. Belum kan tua lah. Ini baru buka ke dia? Baru buka ke? Buka ya? Ada lah. Lama dah? Dah. Tak nak tahu pun. Okey. Kat sini kita ada ketam. Ada beberapa juga. Tak apa, jalan je. Tak apa, jalan je. Ha. Mana? Hangat. Jangan tempat situ. Wah, yak surut. Ni petang-petang ni ramai ni. Belah sini ramai dah. Tambah pula hujung minggu. Ha. Dalam Gedegang, gedegung. Wow. Dia nak jatuh tak? Okey, boleh lagi. Baru bangsa. Macam mana ada Thailand. Kenapa ada pulau yang berdekatan kita ni? Thailand lah. Pulau ni dulu Malaysia. Tapi kita jadi orang Malaysia lah. Orang kampung kalau nak mandi pantai dia pakai begitu lah. Dan kita jadi orang Malaysia tak boleh lah. Banyak ketam lah sini, Dik. Ya, Memang banyak ketam lah. ini Oh tu burung kat betul tu. Burung. Burung tu atas. Dah.
makan apa? Kejap lah, kejap lagi makan. Nak makan apa? Makan.